bentuk ujian dalam kehidupan kita ini ada dua. Satu, Allah Ta'ala uji dengan musibah. Yang ni ramai orang yang berjaya. Dulu, masa dulu ni dia sehat, kan? Tiba-tiba satu hari dia sakit kaki. Dia sakit kaki. Menyucuk-nyucuk, ya Allah, tak tahu nak abang dah, macam nak meninggal tu. Sakit, pergi cek-cek, alamak, Pak Long ni kena, nama apa penyakit sakit? Gout. Pak Long kena gout dah ni. Kan? Allah. Pada ketika itu barulah dia mula memikirkan, aduh, aku tak pernah sakit sampai tahun ni. Aduh, mana tasbih, mana tasbih. Mulalah. Dan. Tanya dah bini lah pukul apa aja. Lah ni pukul 12.30 abang. Lohak pukul apa? Lohak pukul 1:05. Aku nak pergi masjid dah. Awal bang. Tunggu lagi. Kakiku sakit dah ni. Teruk dah ni. Aku nak mati dah. Masya Allah, tabarakallah. Baik tu. Tak gaduh kalut dah. Dulu ni nak cari rata kampung tak jumpa. Lah ni pergi mayang masjid 5 waktu jumpa muka dia. Alhamdulillah. Yang tu ramai orang yang mudah menghadapi ujian ketika diuji dengan musibah. Tetapi boya sekalian, ada satu musibah, ada satu ujian yang cukup bahaya. Orang duk seronok. Aku ada duit. Aku ada harta. Aku ada anak-anak yang berjaya. Aku sehat. Aku boleh pergi mana saja yang aku nak. Dia seronok. Allah Ta'ala kasih kat aku. Aku boleh pergi masjid. Allah Ta'ala kasih kat aku. Pak Long janganlah kata macam tu kat orang lain. Hang siapa? Hang siapa? Amboi. Nampak tak? Dia sudah lupa. Bila Allah Ta'ala bagi kekayaan kepada dia, dia sudah jadi sombong. Allahu Akbar, meremang bulu rumah kita. Pasal apa? Pasal kita duk tengok depan mata kita. Bila Allah Ta'ala bagi gelaran kepada dia, bila Allah Ta'ala bagi harta kepada dia, Allah Ta'ala bagi wang ringgit kepada dia, akhirnya dia lupa pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ibu dan ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sedarlah satu benda yang cukup penting yang kita nak balik pada hari ini, iaitulah ujian dengan kesenangan. Itu yang ramai orang yang mereka sudah lupa dan gagal dan akhirnya dimusnahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allahu Akbar wal-iyazu billahi min dhalik. Kita nak jadi orang-orang yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajaba li amril mu'min. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajaban li amril mu'min. Begitu kagum dan begitu luar biasa akan sifat orang-orang yang beriman ini. In asabathu syarra syakara fakana khairan lahu. Kalau Allah Ta'ala bagi nikmat kepada dia, orang yang beriman ni dia jadi orang yang bersyukur. Dia tak jadi sombong, tapi dia jadi orang yang bersyukur, orang yang baik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tengok macam mana Nabi Sulaiman alaihi salam, satu orang Nabi, lagi Rasul, lagi seorang raja. Raja pula, raja kepada golongan manusia. Raja kepada golongan jin. Raja kepada segala haiwan. Habis jin, manusia, haiwan, angin. Angin pun ikut arahan Sayyiduna Sulaiman alaihi salam. Habis cerita. Dia faham habis segala bual bicara binatang. Dia boleh arahkan jin yang manusia tak nampak, tapi Nabi Sulaiman boleh nampak. Semua ikut akan arahan Nabiullah Sulaiman. Memang cukup powerful
dalam dunia pada ketika itu. Tapi apa kata Nabi Sulaiman? Hadza min fadli Rabbi. Manusia yang paling berkuasa pada ketika itu. Cukup-cukup kaya, cukup-cukup hebat, kerajaan yang begitu besar. Tak ada mana-mana kerajaan dalam dunia ini yang boleh menandingi kerajaan Nabi Sulaiman. Tapi apa Nabi Sulaiman ajak kepada kita? Hadza min fadli Rabbi. Ini semua kurniaan Allah Ta'ala. Ini semua hak Allah Ta'ala belaka. Liyabluwani aashkura am akfur. Allah Ta'ala bagi semua ni. Allah Ta'ala nak uji aku. Apakah aku ini akan bersyukur di atas nikmat yang dia bagi, atau aku nak ingkar atas nikmat yang Allah Ta'ala bagi. Allahu Akbar. Ibu ayah sekalian, ini contoh suri tauladan Nabiullah Sulaiman alaihissalam.